art agreement di sebalik tanda tangan, the truth behind the deal. Hari ini kita berdepan isu yang lebih besar daripada politik harian. Ini bukan sekadar keputusan kerajaan tetapi a potential constitutional crisis. Waitha Murthy menjelaskan bahawa di bawah perkara 69 Perlembagaan Persekutuan, hanya persekutuan iaitu Agong, Majlis Raja-Raja, Kabinet dan Parlimen ada kuasa untuk menandatangani apa-apa perjanjian dengan negara asing. Not the Prime Minister acting alone, katanya. Namun, menurut dakwaan beliau, perjanjian ART telah ditandatangani oleh PM tanpa consultation dengan Majlis Raja-Raja, perkenan yang di-Pertuan Agong dan kelulusan Parlimen. Semua proses ini adalah mandatori, bukan pilihan, seperti digariskan dalam perkara 38, 39, 40 dan 66. So, what's actually inside the deal? Menurut Waitha Murthy, ada beberapa isu besar. Amerika Syarikat diberi akses kepada perlombongan nadir bumi Malaysia. Mereka boleh influence Malaysia's security and foreign policy. Syarikat US diberi layanan setara dengan Syarikat Bumiputera, menyentuh perkara 153. Dan JAKIM perlu memberi auto lulus halal kepada import dari US tanpa screening biasa. Beliau menyifatkan ini sebagai isu kedaulatan negara. Tindakan PMX unilateral seperti ini boleh dianggap sebagai usurping the powers of the Constitution, iaitu melangkaui kuasa yang tidak diberikan kepada seorang Perdana Menteri. So, the question now untuk rakyat Malaysia, jika seorang PM boleh bypass Agong, bypass Majlis Raja-Raja dan bypass Parlimen, apa yang tinggal untuk Perlembagaan Persekutuan? Apa jadi kepada kedaulatan Malaysia? Semua ini adalah dakwaan yang dibangkitkan oleh rakyat dan menjadi perbincangan hangat rakyat hari ini. Sebagai generasi masa depan, kita perlu stay alert, stay informed dan protect our Malaysia from Anwar Ibrahim. Don't let him gadai negara kita yang tercinta.